Nor Phoenix Diana akan berlawan dengan Sasha Banks. Wow, next level, mak. 15 November nanti akan ada Super Clash yang dibuat oleh HOG ataupun House of Glory. Ni pun aku dah tunjuk satu ni ya. Debut untuk Andrade. Lain macam. So HOG ni apa benda ni ya? Selalu dengar WWE, TNA lah, apalah kan. Ni HOG ni apa benda? So HOG ataupun House of Glory merupakan satu promotion wrestling, orang kata macam independent lah, indie punya promotion lah yang menapak di New York, Amerika Syarikat. Ia diwujudkan pada tahun 2012 dan pengasas dia Amazing Red, sepupu Zelina Vega. So dia punya main spot dia dekat Queens, New York. HOG ni dia popular disebabkan kualiti match yang tinggi, top notch gila, gaya wrestling yang laju dan juga penuh dengan aksi-aksi yang tak tertonton di televisyen. Antara wrestler yang pernah muncul dan juga mendebutkan diri diorang dekat situ, salah satunya adalah Aleister Black. Lepas tu kita ada MJF. Lepas tu kita ada The Young Bucks. So diorang pun mempunyai title diorang sendiri. Yang pegang championnya pun bukan calang-calang, korang pun mesti kenal punya. Untuk HOG World Heavyweight Champion, kita ada Charles Mason. Untuk woman pula kita ada Indy Hartwell. HOG Crown Jewel Championship kita ada Zilla Fatu. Cruiserweight Championship kita ada Darren Richardson. Dan yang paling latest, mat, HOG Tag Team Champion kita ada The Hardy Boys. What? Nak carut boleh, nak carut. Bukan celengkeng-celengkeng.